Hello semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan semua butiran mengenai Proton Satria Neo 2025, sebuah hatchback kompak yang terus menarik perhatian dengan reka bentuk sporty dan prestasi lincahnya. Satria Neo hadir dalam pelbagai varian untuk memenuhi keperluan pemandu yang berbeza. Varian 1.3 GSX 3 pintu dikuasakan oleh enjin 1.332 cm3 S4P, menghasilkan 95 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per minit dan 163 Nm torque. Ia mampu memecut dari 0 hingga 100 km/j dalam 12.1 saat, dengan kelajuan maksimum 180 km/j. Penggunaan bahan api adalah 27 mung di kawasan bandar dan 57 mung di lebuh raya. Dengan dimensi 3.905 mm panjang, 1.420 mm tinggi, dan jarak roda 2.440 mm, ia boleh memuatkan 5 penumpang serta menawarkan ruang bad sebanyak 286 liter. Model ini dilengkapi rim alloy 16 dengan tayar 195/50R16, memastikan pemanduan stabil dan selamat. Varian 1.6 Sport 3 pintu automatik pula menggunakan enjin 1.597 cm3 S4P, menghasilkan 110 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per minit dan 201 Nm torque. Ia mencapai 0 hingga 100 km/j dalam 13.7 saat, dengan kelajuan maksimum 185 km/j. Penggunaan bahan api adalah 27 mung di bandar dan 51 mung di lebuh raya. Dimensi dan kapasiti adalah sama seperti varian 1.3 GSX, dengan rim alloy 16, serta pematuhan kepada piawaian keselamatan Euro 4. Dari segi chassis, Satria Neo menggunakan sistem McPherson strut di depan dan multilink dengan bar penstabil di belakang, meningkatkan kestabilan ketika membelok. Sistem brake pula terdiri daripada cakera berventilasi di depan dan cakera pejal di belakang, disertai ABS dan EBD untuk keselamatan maksimum. Bahagian dalaman bergantung kepada varian, termasuk steering dengan kawalan audio, tempat duduk sporty, dan sistem multimedia canggih. Dari segi reka bentuk, ia tampil dengan lampu hadapan dan belakang yang agresif serta elemen R3 seperti bumper khas dan spoiler. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Auto Tech Malaysia untuk lebih banyak kandungan otomotif menarik.